Hai, saya Hazim dan saya adalah pelajar Uniza. Jadi ikut saya untuk mengenali fasiliti yang disediakan oleh pihak Uniza. Kita memula daripada kelas. Meja dan kerusi yang disediakan oleh pihak Uniza sangatlah selesa dan nyaman. Kemudian terdapat juga perlengkapan seperti LCD, pendingin hawa yang dapat memberikan keselesaan kepada pelajar. Saiz dan luas panjang kelas ini sangatlah lebar dan boleh memberi kenyamanan kepada pelajar-pelajar Uniza. Untuk perpustakaan, pihak Uniza memberikan nama perpustakaan ini Al-Watiqu Billah. Perpustakaan ini sangatlah besar dan lebarnya sangatlah luas. Perpustakaan ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti buku-buku yang menarik yang boleh dirujuk oleh semua pelajar. Selain itu, pihak Uniza juga menyediakan kerusi dan meja yang selesa untuk diduduki oleh semua pelajar. Bilik kira juga dijadikan sebagai bilik mengulang kaji pelajaran dan terdapat juga sebuah surau yang dilengkapi dengan pendingin hawa dan tempat mengambil wuduk. Pihak Uniza juga menyediakan parking kenderaan seperti kereta dan motor yang luas. Terakhir sekali adalah tempat bersukan. Untuk pelajar-pelajar yang ingin mengisi waktu lapang mereka boleh bermain futsal, bermain bola tampar dan bermain bola takraw. Mereka boleh bermain di tempat yang telah disediakan oleh pihak Uniza, iaitu di gelanggang futsal, gelanggang bola tampar dan gelanggang sepak takraw. Kemudian, pihak Uniza juga menyediakan gimnasium dan pusat sukan rekreasi bagi mereka yang ingin bersukan secara tertutup ataupun indoor.